Apa khabar? Adakah anda bijak sangat? Bolehkah anda betul semua kuis pengetahuan Malaysia dan dunia? Marilah kita bermula. Apakah bahasa paling banyak digunakan di dunia? Bahasa Inggeris. Apa nama mata wang Jepun? Yen. Siapakah watak utama dalam filem Titanic? Leonardo DiCaprio. Apakah ibu negara Thailand? Bangkok. 10 kali 5. Jawapan A, 50. Di manakah terletaknya Menara Petronas? Kuala Lumpur. Apakah nama lautan terbesar di dunia? Lautan Pasifik. Planet manakah paling dekat dengan matahari? Merkuri. Negara manakah terkenal dengan Menara Eiffel? Negara France. Apakah warna daun bila musim autumn? Kuning atau oranye? Bolehkah anda jawab soalan ini? Jawapan B, 15. Jika awak lahir tahun 2000, umur awak tahun 2025 ialah (25). Siapakah pengasas jenama Apple? Steve Jobs. Di Malaysia, Festival Tanglong disambut oleh kaum apa? Cina. Negara manakah terkenal dengan kangaroo? Australia. Apakah nama planet paling besar dalam sistem suria? Musitari. Apakah maksud singkatan ini dalam alamat laman web? World Wide Web. Apakah warna dalam bendera Jepun? Jawapan B, warna putih dan merah. Buah apa sinonim dengan Malaysia? Jawapan C, durian. Apakah makanan kebangsaan Thailand? Tom Yum. 5 km sama dengan berapa meter? Jawapan C, 5,000. Siapakah superhero boleh terbang dan pakai capai merah?
Superman. Berapa warna ada dalam pelangi? Jawapan B, 7. Di Malaysia, tempat apakah dikenali sebagai Pearl of the Orient? Jawapan A, Penang. Siapakah pencipta telefon? Alexander Graham Bell. Apakah bahasa rasmi di Singapura? Bahasa Inggeris. Negara manakah terkenal dengan tarian samba? Brazil. Apakah warna pada bendera Malaysia yang melambangkan keberanian? Jawapan B, warna merah. Bolehkah anda jawab soalan ini? Jawapan A, 18. Makanan apa sinonim dengan Korea? Kimchi. Siapakah Presiden sekarang Amerika Syarikat? Donald Trump. Dalam tubuh manusia, organ manakah bantu pernafasan? Jawapan B, paru-paru. Di Malaysia, warna plat kereta kerajaan ialah Jawapan C, warna putih. Negara manakah paling ramai penduduk di dunia? China. 3 kuasa 2 bermaksud Jawapan B, 3/3. Siapakah penulis novel terkenal Harry Potter? J.K. Rowling. Siapakah pemain bola sepak terkenal dari Portugal? Cristiano Ronaldo. Apakah haiwan yang disebut King of the Jungle? Singa. Siapakah father of modern physics? Einstein. Apakah simbol kimia untuk air? H2O. Bolehkah anda jawab soalan ini? Jawapan B, 12. Negara manakah terkenal dengan coklat dan jam tangan? Switzerland. Negara manakah mempunyai bendera dengan daun maple? Canada. Apa maksud BTS?
behind the scenes. Apakah fungsi otak manusia? Jawapan B, fikir. Bendera Amerika Syarikat ada berapa jalur? (13). Apakah warna bendera Malaysia yang lambang perpaduan rakyat? Warna biru. Negara manakah mempunyai Great Wall? China. Siapakah pelukis terkenal Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Dalam sistem solar, berapa planet keseluruhannya? Jawapan B, 8. Komen jawapan dan skor kamu di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk kuis yang akan datang.